Ini adalah gold bar 5 gram saya yang tak tahulah ya. Plastiknya tu terpotong. Jadi apa yang saya nak buat, saya akan keluarkan emas ni menggunakan air panas. So celup sikit supaya nak bagi plastik tu lebih senang untuk tertanggal. Okey. Kalau anda kata emas tuan-puan rosak macam gini, dekat Public Gold akan beli emas ni dengan harga yang sama selagi mana berat dia tu mencukupi. Kita rimas, sakit mata saya. Ini auto press je. Tada! Sekarang kita ada masalah yang baru, iaitu macam mana untuk simpan 5 gram ini. Kita akan menggunakan packaging lama. Ini adalah emas 5 gram yang lama. Mungkin boleh muat. Oh, boleh muat. Untuk letak 2 keping. Ya, muat. Tada! So 5 gram yang baru ada dalam ni. Jangan risau, walaupun emas dah dikeluarkan, bila kita nak jual dekat Public Gold takkan potong harga pun. Tetap harga sama dekat website, walaupun emas ni dah tak cantik. Dan kad ni jangan buang sebab kad ni ada keterangan berkenaan dengan emas kita tadi tu. Kalau kad ni hilang, jangan risau, emas tu masih Public Gold terima, cuma dia akan tolak RM10 sebab kad dah tak ada. So itu saja. Jadi bagi tuan-puan yang mungkin nak saya bantu untuk buat simpanan emas pertama, boleh hubungi saya untuk saya guide sebaiknya atau follow step yang ada dekat pin video. So adalah alasan untuk kita keluarkan 5 gram yang baru.